Siapa yang ada masalah skin barrier, elok sangat. Kedua-dua ni adalah satu untuk kulit kering, satu untuk kulit berminyak. Pakai dekat muka. Ini hari ni kali keempat. Whitening water gel. Ya Allah. Ni, okey? Ini yang jenis water gel macam ni. Ya Allah weh. Yang ni pakai dekat muka siang dan malam. Siapa yang ada masalah skin barrier, elok sangat. Kak Lee kalau ada jerawat boleh ke? Boleh. Boleh betul. Yang ini khas untuk muka. Jangan pakai dekat badan pula. Dekat badan baru orang pakai yang ini. Gel cream. Macam ni. Okey? Dia jenis yang ni. Dia macam pearl-pearl sikit. Kau sini kan dia macam ada sparkle-sparkle gitu. Macam tu lah. So yang ni pakai je. Sama lah. Siang dan malam. Siapa suka bermakeup tu, kaki makeup, kaki foundation, pakai ini. Combination to dry, pakai yang ini. Kalau combination to oily, pakai yang ini tadi. So samalah. Function dia sama, tapi tekstur dia berbeza. Gel cream. Yang ini water gel. Ini dry. Ini untuk oily. Begitulah hendaknya. Barulah jadi. Kalau korang tengok Kak Lee nampak glow gitu. Inilah Kak Lee meneruskan. Secara konsisten Kak Lee pakai yang ini. Tu.